وهو من يوم موته سماه رسول الله سيف الله. Dia bermula daripada peperangan Mu'tah digelari oleh baginda Rasulullah dengan Saifullah, iaitu pedang Allah. في مجلس مع رسول الله بعض أصحابه. Berada di sebuah majlis bersama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. فكان ينظر وينقل الخبر مباشرة. Dan dia melihat serta memberitakan baginda melihat keadaan peperangan itu dan menceritakan kepada sahabatnya. قال الآن قتل زيد بن حارثة. Nabi bersabda, sekarang sedang syahid Zaid bin Harithah. ويقول الآن حمل الراية جعفر بن أبي طالب. Sekarang ini sedang membawa bendera Ja'far bin Abi Talib. ويصف المعركة ثم يقول الآن قطعت يده اليمنى. Maka Nabi menceritakan keadaan peperangan Mu'tah itu dan memberitahukan kepada sahabatnya, sekarang ini sedang dipotong atau terpotong tangan kanan Ja'far. ثم قال الآن قطعت يده اليسرى. Sekarang sudah dipotong tangan kirinya. وأخذ يصف المعركة ثم قال والآن احتضنها بعضديه. Maka Nabi terus menceritakan keadaan peperangan itu, lalu beliau bersabda, sekarang Ja'far sedang menjaga bendera itu untuk tidak jatuh dengan kedua bahunya yang sudah dipotong itu. وأثخنته الجروح ثم جلس. Maka luka yang begitu dalam itu menyebabkan Ja'far tak mampu untuk berdiri, maka dia pun terduduk. أمرهم أن يرفعوا الراية. Maka memerintahkan kepada di sekelilingnya untuk mengangkat bendera itu untuk tidak jatuh. يقول ابن عمر كما في صحيح البخاري. Disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dalam Sahihul Bukhari. فعددنا ما في بدنه من طعنات فوجدنا 90 طعنة. Kami hitung jumlah bilangan luka pada bahagian hadapan badan Ja'far, didapati lebih daripada 90 tusukan atau luka. كلها فيما أقبل من جسده. Semua luka itu berada di bahagian hadapan tubuh Ja'far. وانتحوا به إلى ناحية. Maka dia adalah pergi ke hujung. قدموا إليه الماء. Diberikan kepada Ja'far air. قال لا إني صائم. Dia menjawab, aku sedang berpuasa. قالوا في هذه الشدة والتعب تصوم يوما آخر أفطر الآن. Diberitahukan kamu sedang berada dalam keadaan perang ini dan memerlukan kepada air, berbukalah sekarang dan puasa lagi di hari lain. قال أشتهي أن أفطر في الجنة. Maka dia mengatakan, saya amat ingin untuk berbuka nanti di surga. ورسول الله في وصفه المعركة قال والآن حمل الراية سيف من سيوف الله. Maka kata baginda Rasulullah yang menceritakan peperangan itu, baginda bersabda, sekarang akan membawa bendera seorang yang digelari dengan pedang Allah. خالد بن الوليد. Khalid ibn al-Walid. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semua. فأما سيدنا جعفر فإنه بعد الموت ومشاهدة الجنة ابتعث فيه الشوق إلى من كان سببا لدخوله الجنة. Adapun Sayyidina Ja'far yang syahid dalam peperangan itu dan dijamin sudah masuk syurga dan menghampir menuju ke syurga, timbul kerinduan di dalam hati Sayyidina Ja'far, kerinduan kepada baginda Rasulullah. فاستاذن ربه وتمنى عليه أن يأذن له فتذهب إلى عند رسول الله بروحه. Maka dia datang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada orang yang menjadi sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu Rasulullah. وبينما النبي مع بعض الصحابة رفع رأسه يرد السلام. Maka Nabi ketika itu berada di tengah-tengah para as-sahabah dan kemudian Nabi menjawab salam. ونكسوا رؤوسهم في أدبهم. Maka mereka menundukkan kepala mereka karena adab kepada Rasulullah. فلما انتهى من المحادثة التفتوا إليه. Maka setelah selesai daripada baginda berbicara, mereka menoleh dan bertanya kepada قال Rasulullah. هذا جعفر بن أبي طالب. Maka baginda bersabda, ini adalah Ja'far bin Abi Talib في نفر من الملائكة bersama dengan ramai para malaikat, جاء يسلم عليه. datang kepada saya untuk mengucapkan salam kepada saya. قد أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. Allah telah menggantikan untuknya kedua tangan yang terpotong itu dengan sayap untuk dia terbang berkeliling di syurga. وسمي جعفر الطيار. Maka dikenali dengan Ja'far at-Tayyar, yaitu yang terbang. أهل الشرق والغرب لم يعرفوا طيارا إلا في هذا القرن.
Orang di barat dan di timur tidak tahu pilot itu kecuali pada kurun sekarang ini. وعندنا الطيار من قبل 1400 سنة. Akan tetapi kita tahu pilot yang luar biasa sebelum 14 abad yang lalu. وطياروهم لا يتجاوزون الغلاف الأرضية بالهواء. Pilot-pilot di zaman sekarang ini adalah tidak boleh menembusi kecuali hanya batasan-batasan tertentu yang menghampiri kepada bumi. لكن طيارنا يخترق الأجواء كلها إلى فوق السماوات إلى الجنة. Akan tetapi pilot kita adalah dapat menembusi bukan hanya yang menghampiri bumi, bahkan menembusi kepada semua alam jagat raya ini. فعجبا لمن يعظم طائرة وصاروخا وينسى عظمة جعفر الطيار. Maka amatlah pelik dan menghairankan kepada orang-orang yang mengagungkan tentang kemajuan-kemajuan yang ada sementara lupa kepada yang memberi kemajuan yang lebih hebat lagi.